Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat bab baru. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa mata yu'maru sabiyyu bis salah. Ai hadza babu ma jaa mata yu'maru sabiyyu bis salah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis, bilakah disuruh budak-budak itu dengan sembahyang. Masa mana kita nak mula suruh budak itu sembahyang? Katanya pengarang, ketahuilah kiranya ya saudaraku, adakah kanak-kanak itu wajib atas walinya menyuruh akan dia semayang? Maka dengan hadis ini dapatlah kita ketahui bagaimana hukumnya. Telah dikeluarkan oleh Tirmizi, demikian bunyinya. Kita dapat dengar hadis ini dulu, kemudian kita tahu hukumnya. An Sabrah qala Rasulullah sallam, diriwayatkan daripada Sabrah radhiyallahu anhu, katanya Sabrah telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimus sabiyya sallallahu alaihi wasallam, alimus sabiyya salata ibna sab'i, ajar olehmu sekalian akan kanak-kanak itu akan sembahyang padahal umurnya 7 tahun, supaya biasa ia kanak-kanak atas menyembah Allah Ta'ala dari masa cerdiknya, dan berasuh ia kanak-kanak dalam demikian itu. Maka apabila sudah besar ia kanak-kanak, sudahlah tabiatnya lembut dan menurut kepada barang yang diwajibkan atasnya atas kanak-kanak. Jadi Nabi berpesan kepada umatnya, ajar, suruh anak-anak kamu mengerjakan semayang ketika mereka sampai umur 7 tahun. Perintah ini adalah wajiblah. Maknanya wajib suruh anakmu semayang bila mereka sampai umur 7 tahun. Ya? Yang kita nampak 7 tahun ialah semayang dulu, bukan sekolah. 7 tahun kita nampak dalam syariat sembahyang. Sekolah tu betul dah, ambil daripada sembahyang juga. Kerana ulama' mengatakan kias daripada perintah sembahyang ini, dia ajar ilmu-ilmu. Dia ajarkan dia dengan ilmu-ilmu agama dan ilmu dunia ni. Yang menjadi masalahnya bila 7 tahun kita tak nampak kewajipan menyuruh sembahyang, yang kita nampak kewajipan atau ke sekolah. Ini hasil daripada ghazwatul fikri, serangan fikiran, ya, oleh pihak kufar untuk memalingkan anak-anak orang Islam daripada sembahyang, kerana mereka mengetahui sembahyang adalah tiang agama. Jika tidak ada sembahyang maka jadi rosak, suatu umat Islam itu akan jadi rosak. Maka mereka cepat dapat mencium akan kecerdikan budak pada umur 7 tahun, berdalilkan dengan hadis-hadis yang mereka pelajari. Kerana 7 tahun ni budak cerdik. 5, 6 wadah ni masuk 7 jadi cerdik. Maka dengan cerdik mereka palingkan umat Islam daripada nampak kewajipan menyuruh sembahyang dengan kewajipan menyuruh sekolah. Jadi betul lah sekolah, tetapi tak ingat terlupa nak suruh sembahyang, benda yang asas sekali perintah dalam agama. Kita ambil cabang-cabang dia, kita tinggalkan asas, iaitu perintah mengerjakan solat. Sebab bila kita asuh daripada kecil, walaupun dia buat dalam keadaan malah ataupun bermain-main atau buat attack, tapi dah makan tahu nak masuk kepada balik, nak 7 tahun balik 15, 8 tahun duk main, akhirnya dah main dah masuk 15. Dan biasanya tak lama dah, 4-5 tahun dia, daripada umur 7 tahun 10 tahun, 3-4 tahun dia main dengan sembahyang. Kita suruh semayang masuk dalam bilik, cip itu dia buat gergung-gergung 2 kali, mak dia kata rokok lah tu, sujud lah tu. Tak.
Padahal dia datang lah bilik main dengan mainan, dia buat kaki gergung-gergung, tak apa dah budak-budak. Ataupun jadi surah, maknanya tay orang takbir, dia pun takbir tak. Bila orang habis sudah baca Fatihah, dia pun lari turun tanah main bila kolah. Tayak akhir dapat duduk semula. Budak-budak. Biasanya budak-budak dia akan hilang benda lagu tu. Tak ada siapa ke umur 19 buat gitu ni. Tak ada. Melainkan kita selalu menyuruh mereka asuhnya daripada waktu kecil lagi. Maka jikalau merengahnya ke sembahyang itu pada masa kecil, itu tidak disuruh pukul lagi, hanya digagahi, disuruh juga kepada sembahyang dengan seboleh-boleh. Digagahi ini suruh dengan keras, melainkan apabila umurnya sampai 10 tahun. Sabda Nabi SAW, wadribuhu alaiha ibn ashrin, dan pukul ilmu akan budak itu atau meninggalkan sembahyang pada umurnya 10 tahun. Bermula hadis ini ada riwayat daripada Abdullah bin Amrin, dan ini hadis hasan lagi sahih. Baik. Masalah kanak-kanak itu wajib tak? Atasnya kanak-kanak sembahyang. Yang suruh umur 7 tahun wajib sembahyang ke? Kata Imam Tirmizi, dan atas hadis ini beramal di sisi setengah daripada ahli ini ulama. Wajib sembahyang atas kanak-kanak kerana disuruh pukul atas meninggalkannya. Dengan dialah berkata Ahmad dan Ishaq. Dan kata keduanya Ahmad dan Ishaq lagi, barang yang ditinggalkan oleh budak kemudian daripada 10 tahun umurnya akan sembahyang, maka banyak diulangkan akan dia akan sembahyang. Ini pendapat yang sedikit daripada ulama. Dalam mazhab Hanbali wajib sembahyang dia kata, walaupun 7 tahun. Kerana dia beramal dengan zahir perintah Nabi, suruhlah ataupun gagahilah anak kamu mengerjakan salat bila mereka itu umur 7. Cuma dalam mazhab Hanbali, mereka berpendapat budak yang dah 10 tahun dah, bila tinggal sembahyang kena qada. Dia kena qada. Padahal di sisi jumhur ulama, dia tidak kena qada selagi 10 tahun itu tidaklah dia balik. Melainkan setelah dia balik, sama ada balik dengan 11, 12 ataupun 15 tahun, barulah kena qada. Baik, kata Qastallani dalam syarah Bukhari pada bab wudu'us sibyan, bab wuduk kanak-kanak, telah menghikayatkan oleh Bandanidi akan banyak Syafi'i rahimahullah ta'ala telah mensyaratkan kepadanya, dan telah berjalan jumhur ulama pada banyak tiada wajib atas kanak-kanak itu sembahyang, melainkan dengan balik. Ini pendapat yang ramai di kalangan ulama. Budak-budak lagi tak balik tak wajib sembahyang. Dan dia kata 7 tahun wajib mak ayah suruh. Atas jalan fardu kifayah. Maknanya kalau dua-dua orang, mak dan ayah ada di rumah, jadi fardu ain lah atas ayah. Apabila ayah keluar di fijil musafir, maka jadi fardu ain pula atas mak yang duduk di rumah. Maksud fardu kifayah gini, kalau dua-dua ada, salah seorang tu wajib suruh, dua-dua tak suruh, dosa belaka. Dua-dua ada di rumah, mak ada, ayah ada. Sampai masuk waktu Zuhur, dia tak suruh anak dia sembahyang, maka ayah tak suruh. Tengok dulu, tiba-tiba mak suruh, maka terlepas fardu kifayah. Dua-dua tak suruh, maka menanggung dosa. Kalau 5 waktu sehari, bermakna 5 dosa dipikul ibu bapa. Kalau 10 tahun tak suruh anak sembahyang, kira dah berapa puluh ribu dosa. Kalau 8 orang anak pada pikul dosa anak. Seorang ayah pada pikul dosa anaknya saja, membawa dosa yang begitu besar di hadapan Allah, mensia-siakan amanah Allah. Kafa bil mar'i isma'an yudayya ma yakutu. Cukuplah seseorang itu membawa dosa yang besar di sisi Allah dengan mensia-siakan orang yang di bawahnya. Di antara mensia-siakan iaitu membiarkan mereka tidak menunaikan salat. Nafkah batin untuk anak-anak. Dia nafkah dia ada zahir, dia ada batin. Nafkah batin suruh sembahyang. Jadi malangnya umat Islam akhir ini, mereka hanya memberikan nafkah zahir dengan secukup-cukupnya. Makan sedap, pakaian molek anak-anak, sakit wagi klinik, dengan malah wagi. Tapi nafkah batin anak-anak mereka tak beri ilmu agama, makrifat, mengenal hukum syarak, suruh sembahyang dan sebagainya. Jadi lapar anak-anak. Maka bila lapar daripada roh, mereka lapar daripada makanan batin seperti ini, maka mereka besar menjadi penjenayah di sisi Allah. Walaupun orang yang dipuji di kalangan masyarakat, berjawatan tinggi dan sebagainya, tetapi di sisi Allah mereka meninggalkan solat,
tidak kena sembahyang, tidak kena tika sembahyang, tidak berti hukum hakam, menjauhi daripada majlis-majlis agama, walaupun gaji beribu, mereka adalah jani penjenayah besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibu bapa telah mensia-siakan amanah Allah yang telah dipikulkan di atas tengkok-tengkok mereka. Bermula disuruh pukul itu kerana membiasakan menyembah Tuhannya. Jadi bila 7 tahun dia tak mau semayang, jangan pukul. Kalau pukul harus sahaja, dia harus pula. Tapi 10 tahun fadribu ni fi'il amal. Al-amru al-aslu fil amri lil wujubi. Asal pada fi'il amal ni memberi makna wajib. Maknanya wajib kamu pukul anak-anak kamu yang sudah sampai 10 tahun tapi tak mau semayang. Adapun 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun suruh tak mau semayang, tak wajib pun pukul. Dan boleh pukul. Tapi 10 tu wajib pukul. Tapi pukul anak lah, bukan macam pukul lembu. Supaya budak ni dia besar dalam keadaan terbiasa dengan ritual ibadah, dengan menyembah Allah, dengan sedikit demi sedikit mereka akan dapat merasai mereka ini membesar sebagai hamba Allah yang ada kewajipan, iaitu dengan tonggak yang paling utama dalam rukun Islam, iaitu sembahyang. Babu maja' fi rajuliyah hadisu ba'da tasyahhud. Bab yang telah datang ia pada menyebutkan laki-laki yang berhadas dia kemudian daripada membaca tahiyat dan dulu daripada salam. Ini bab cerita seorang laki-laki yang telah batal sebelum daripada salam. Sebelum salam dia batal, iaitu sedang membaca tahiyat akhir. Macam mana? Kerana ada pendapat ulama mengatakan tak batal sembahyang. Tapi bukanlah yang kita nak beramal. Bukan yang kita nak jadi amalkan dalam sembahyang kita. Yang kita sama-sama tahu sebelum salam tu batal lah sembahyang. Tapi ni dia ada cerita di sini. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adakah sah sembahyang seorang yang berhadas pada akhir sembahyang ni. Depan ni kosong ni, boleh dalam 30 orang ni. 30 orang ni muat berarti. Maka dengan perkataan ulama dalam masalah itu dapat kita ketahui hukum, maka dengar lebih dulu hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi yang akan jadi dalil bagi setengah ulama. Katanya Abdullah bin Amr qala sallam, diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah, idza ahdatha ya'ni rajula wa qad jalasa fi akhir salatihi qabla an yusallima faqad jazat salatuh. Apabila berhadas ia seorang mendaki akan seorang padahal ia duduk pada akhir sembahyang membaca tahiyat akhir, maka berhadas ia sebelum memberi salam, maka sah sembahyang. Lagu mana ni? Kata Abu Isa bermula hadis ini isnadnya tiada begitu kuat, dan kata Ibnul Arabi bermula hadis ini dhaif, lemah, ia tidak boleh dibuat hujah dengannya. Sebab itulah pendapat yang kuat, berhadas sebelum salam membatalkan sembahyang. Berhadas sebelum sembahyang membatalkan sembahyang. Sebelum salam membatalkan sembahyang. Baik, masalah berhadas dulu dari salam, apa hukumnya? Kata Abu Aisyah, dan sungguhnya telah berjalan setengah daripada ahli ilmi hadis dalam masalah itu, berkata mereka itu bila duduk ia sekadar lama membaca tahiyat, tiba-tiba berhadas ia seperti terkentut atau terkencing atau lainnya sebelum ia memberi salam, maka sungguhnya sempurna oleh sembahyang yang sahih. Dan dengan dia berkata Abu Hanifah, dan kata setengah daripada ahli ilmi bila berhadas seorang sebelum ia membaca tahiyat dan sebelum ia memberi salam mesti mengulang ia akan sembahyang. Dan ialah perkataan Imam Syafi'i dan kata Ahmad, bila tiada membaca tapi memberi salam ia nescaya sah sembahyang. Kan sabda Nabi sallam, wa tahlilu at-taslim, dan tahlil sembahyang itu ialah salam, maka baca tahiyat itu lebih mudah dan lebih lagi tiada salahnya daripada meninggalkan salam. Kerana salam itu ada nas tak boleh tinggal, iaitu sabdanya wa tahlilu at-taslim. Dan pula telah berdiri Nabi sallam pada 2 rakaat, maka menyudahi Nabi akan sembahyang dan tiada tahiyat dia, dan tiada diulang membaca tahiyat yang tertinggal itu. Dan kata Ishaq ibn Ibrahim, bila membaca tahiyat seorang pada halnya tiada beri salam, nescaya memadai akan dia, dan mengambil dalil atas dengan hadis Ibn Mas'ud pada waktu mengajar akan dia oleh Nabi sallam akan tasyahhud, maka sabdanya, bila telah selesai engkau dari ini bacaan tahiyat, maka sungguhnya telah engkau tunaikan barang yang wajib atas engkau. Baik,
Apa yang kita dengar tadi adalah berlainan daripada apa yang selalu kita amalkan. Yang kita amalkan bila kita berhadas sebelum daripada memberi salam, Assalamualaikum, batal sembahyang kita. Yang sebenarnya ulama' berkata hadis yang mengatakan sah dah sembahyang itu hadis dhaif. Hadis dhaif ini tidak boleh kita pakai dalam buat berhujah atau sebagai dalil perkara sah batal dan seumpamanya. Boleh kita buat dalil untuk perkara-perkara sunat ataupun fadailil a'mal, fadilat sahaja. Dalam sebuah hadis Nabi SAW berkata, sembahyang itu tahliluhat taslim, habis dengan salam, mana menghalalkannya dengan salam. Maksudnya selagi belum salam telah berlaku hadas pada diri kita, maka batal sembahyang kita. Batal sembahyang ni bukan dengan hadis, dengan hadis yang lain. Inna Allah la yakbalu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima sembahyang seorang kamu apabila ia berhadas hatta yatawadda, sampai dia mengambil wudu. Jadi bila berhadas ni maknanya adamul wudu, ketiadaan wudu. Ketiadaan wudu berlaku sebelum daripada tahlil, sebelum dia selesai. Selesai ni Nabi kata dalam hadis lain, wa tahlilu hatta taslim, selesai sembahyang ni dengan beri salam. Kerana itulah jumhur ulama, termasuk mazhab kita Imam kita Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, jikalau berhadas belum daripada Assalamualaikum, maka jadi batal sembahyang kita, hendaklah kita ulang balik. Dan inilah yang nak kita amalkan. Jadi pendapat yang mengatakan tidak batal berdalil dengan hadis tadi adalah ditolak, kerana hadis tadi sanadnya adalah dhaif. Sebagaimana berkata Ibn al-Arabi, seorang ulama hadis yang terkenal daripada Andalus, hadis ini lemah. Bila lemah boleh kita beramal, tetapi tiba-tiba hadis yang lemah telah berlawanan dengan hadis yang kuat, maka ditinggalkan hadis yang lemah. Kita perlu mengambil hadis yang sama kuat walaupun berlawanan maksudnya, kerana hadis-hadis yang sahih, yang hasan tidak boleh ditolak walaupun berlainan maksudnya. Tetapi apabila hadis yang sahih berlawan maksudnya dengan hadis yang lemah, maka didulukan hadis yang sahih. Hadis yang sahih mengatakan apabila berhadas maka batal sembahyang. Allah Ta'ala tidak menerima, maknanya jadi tidak sah sembahyang. Nak terima lagu mana? Dan juga dengan umum dalil Quran, wa idza kuntum ila shalah, bila kamu berdiri nak sembahyang, yakni dalam keadaan kamu berhadas. Kata ulama tafsir, kamu berdiri nak sembahyang tapi kamu berhadas, faghsilu wujuhakum, maka wajib kamu mengambil wudu. Maka wudu itu menjadi satu perkara yang mesti ada, berkekalan pada orang yang sembahyang, daripada mula takbir sampai kepada salam. Kerana permulaan sembahyang, wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Permulaan sembahyang itu masuk dengan takbir, dan selesai sudah keluar daripada sembahyang itu dengan salam. Jadi kalau sebelum Assalamualaikum huruf mim pada alaikum, maka dikira batal sembahyang. Lepas kalau kita sembahyang duduk dalam tayat akhir sekalipun, fil alamin innaka hamidum majid, kita pun terketuk, batal sembahyang, kerana belum kata Assalamualaikum. Adapun selepas kita mengatakan Assalamualaikum baru kentut, maka tidaklah jadi apa-apa lagi, kerana wa tahliluhat taslim, kerana keluar daripada sembahyang itu dengan memberi salam. Sekurang-kurang salam Assalamualaikum warahmatullah, sunat saja tambahan tersebut. Ataupun Assalamualaikum barulah terkencing, maka tidak lagi apa-apa sembahyang kita telah pun siap. Masalah terkencing sebelum daripada salam. Orang yang syak kentut sebelum salam, keluar angin, ataupun kecing, maka dia hendaklah memberi salam. Tengah tayat akhir sok saja ketuk. Syak ni sama berat, ketuk kedok lagi, berasa dalam perut umpamanya, ketuk kedok lagi, maka beri salam lah.
Yang tak bolehnya berat sebelah kentut. Dia kena zon. Kena zon, kena berat sebelah. Kalau sama berat, ketuk kedak lagi. Pasal berasa ceru dalam perut. Tak apa lagu tu. Tu mainan syaitan supaya kita keluar daripada sembahyang dan ulang balik, akhirnya letih malam. Masuk sembahyang pula, lepas tu baru ceru, tu bik pula. Padahal ada keluar ni. Syak lagu tu jangan layan. Kerana tidak ada qarinah, ada tanda-tanda. Kalau ada tanda, maka jadi syak itu berubah menjadi zon, berat sebelah tu. Dalam hadis kata sampai kamu mendengar bunyi, dengar bunyi memang ketuk babong bunyi memang ketuk dah. Kau dah panggil sok dah. Ataupun cari kain. Aku ketuk kedok, dua bapa latar cabut. Ketuk kedok. Kau dah panggil sok tu bodoh. Tu yakin dah lah. Ada je lagu tu, ni bagi sok pula lagu tu. Sok ni tidak ada tanda, tak ada qarinah, tak ada alamat. Cuma mari dia ada rasa-rasa sahaja. Lepas tu dia kata dipanggil ketuk dalam usus. Dia sebenarnya ketuk dalam usus, tidak boleh mudarat. Dia main angin di dalam usus. Usus besar, usus kecil, dalam saluran tubuh. Dia berangin dalam tu, tak batal semayang. Macam kecil lah kalau main dalam batang air, tak batal. Berasa dah air kincur, tapi tak tubik kot muncul air dalam tu saja. Walau 15 liter gemari-gemari. Umpamanya dah dia nak keluar di luar. Laki puang tu bit luar, walau setengah titik tu baru dia panggil. Nampak? Al-khuruj min sabilaini, keluar suatu daripada dua jalan, baru batal. Kalau tak keluar main rori saja. Berasa gitu. Air cing berasa tak? Dia lalu dalam saluran sini, dia berasa ciu. Tak keluar dulu. Tak ada zahir dia. Saja dia nak main dalam tu. Tidak membatalkan sembahyang. Jadi natijah daripada bab yang telah kita dengar tadi, kalaulah berhadas, sama ada hadap kecil atau hadap sok, selepas daripada Assalamualaikum, maka kum dah tidak lagi mudarat. Tapi sebelum daripada kum Assalamualaikum, maka terkentut, batal sembahyang dan kena ulang sebalik semula. Wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Muka surat berapa? Ya? Kat mana? Kat mana? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, pasal ni suatu ceraian, kemudian dihukum oleh Allah Ta'ala antara segala makhluk, maka tiba-tiba berhenti mereka itu antara hadapan Allah. Jadi setelah bersusah payah, ada yang rasa seperti ribuan tahun di padang mahsyar, dengan keadaan yang begitu sukar, tepik menolong tak cakap dah, akhirnya Allah Ta'ala benarkan syafaat Nabi Muhammad SAW supaya nak menjatuhkan hukum sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Maka tiba-tiba mereka berhenti di hadapan Allah. Dikata orang di manalah segala orang yang mempunyai mazalim, maka mendahului oleh dua orang laki-laki, maka diambil daripada segala kebajikan zalim itu, maka diberi akan dia kepada orang yang kena zalimnya, pada hal yang tiada dinar dan tiada dirham. Maka sentiasalah menuntut sempurna ia, seorang yang dizalim, daripada kebajikannya yang menzalim, hingga tiada tinggal baginya mazalim akan satu kebajikan. Maka diambil daripada kejahatan orang yang kena zalim, maka ditolak akan dia akan kejahatan atas yang menzalim. Maka bila selesai segala kebajikannya yang melakukan kezaliman, dikata orang, kembali olehmu kepada ibumu neraka hawiyah, na'udzubillah. Maka bahawanya tiada zalim pada hari ini, bahawa Allah Ta'ala itu sangat segera hisapkan hamba-Nya, yang ini sangat bersegera membalas hamba-Nya. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, apabila dibawa sekalian manusia berhenti di suatu padang yang luas di hari kiamat nanti,
maka dijatuhkanlah hukuman ataupun pembalasan sebelum dibawa ke dalam penjara neraka. Di antara balasan itu ialah orang yang melakukan kezaliman ketika hidup di dalam dunia. Dibuat zalim ke orang, sama ada zalim itu pada harta, pada darah, ataupun pada kehormatannya. Menzalimi harta seperti mencuri, merampok, menyamun, tipu, meminta rasuah, makan daripada keuntungan riba, itu zalim. Ataupun darah orang, memukul orang sewenang-wenang, berdarah orang, bunuh orang, mencederakan orang dengan tidak sebenar, itu zalim. Ataupun kehormatan, dibuat fitnah, dituduh macam-macam, usung lembek lah pun, dituduh benda-benda yang tak buat, menyakiti hati orang-orang yang beriman dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Itu semua adalah zalim. Jadi barang siapa yang melakukan kezaliman seperti itu, maka akan dibawa di hadapannya orang yang dia zalim itu. Orang yang kena zalim dan yang melakukan kezaliman duduk berdua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang kena zalim, sekarang ini kamu ambil akan kebajikan orang yang menzalimi kamu, kerana pada hari kiamat ini tidak lagi boleh diterima tebusan dengan wang ringgit. Adapun dalam dunia ni kita boleh guna piti. Kita tersalah memfitnah orang, kita tersalah menuduh seseorang atau melakukan kezaliman kepada seseorang, maka kita boleh selesai dengan mahkamah. Mahkamah boleh menjatuhkan hukuman denda dan sebagainya, diat dan sebagainya. Ataupun diselesaikan di luar mahkamah, anak beranak selesai. Tak payah naik mahkamah lah, saya mengaku salah. Tak, saya bayarlah 50,000 dan umpamanya. Sah itu pada hari di dalam dunia ini sah. Adapun hari kiamat tak boleh. Nak bayar dengan piti tak boleh. Walau jutawan, walau korporat, katanya orang melakukan kezaliman, betul saya melakukan kezaliman, saya tuduh dia macam-macam. Tak, walaupun tuduhan itu semuanya tidak berasas, tapi biarlah saya nak bayar ini pada hari kiamat ini, harta saya banyak. Tak boleh, mana bawa harta. Tak boleh bawa. Dia main dengan pahala dosa. Batu orang mati tak bawa barang dunia. Barang dunia tak sah bawa ke akhirat. Barang nak bawa akhirat, barang akhirat. Barang akhirat ni barang yang tak sah kita beri kepada orang mati. Kita nak kenal barang akhirat. Kita pergi kubur, kita beri loket, kita beli loket. Siang gemuk kita mati itu dah nak pakai loket. Tak. Jadi lambat anak beli ratang mati mak. Tak. Kita pun beli ratang setengah kilo. Kita pergi takut di batu nisan mak, haram. Tak boleh. Tak terima. Pasal tu barang bukan barang akhirat. Mayat hanya menerima barang akhirat. Di antara barang akhirat ni istighfar. Di antara barang akhiratnya Fatihah. Tak, memohon ampun, tasbih dan seumpama. Itu benda akhirat. Sedekah, yang berupa pahala-pahala. Kalau benda yang mayat dah diterima, dipanggil barang dunia. Barang dunia, barang yang mayat tak boleh bawa. Cicing sebetul tak boleh bawa, kena cabut masa mandi. Latar sorak tak boleh bawa, kena cabut masa mandi. Maka barang-barang ini tidak laku dijadikan tebusan pada hari kiamat. Harta benda nak tukar dengan banglo, dengan rumah, dengan kereta, dengan piti mah, pada hari kiamat tak boleh. Dengan barang akhirat. Apa akhirat? Dosa dan pahala. Maka oleh kerana dak aci, dak pakai piti nak bayar tebusan tak boleh. Orang yang melakukan kezaliman, dia kena bayar dengan pahala dia beri kepada orang yang kena zalim. Pahala dia tu, sekadar mana zalim, sekadar tu lah. Kalau pahala dia banyak, kezalimannya sedikit, maka ada baki daripada pahala. Kemudian baki daripada pahala itu ditimbang pula. Kalau berat sebelah pahala, masuk syurga. Walaupun dia ada menzalimi orang, kerana baki pahalanya banyak. Kerana orang yang menzalimi orang ni tak tidur malam, sembahyang tahajud, siang puasa sunat, baca Quran 3 hari sekali khatam, dia hanya menzalimi sedikit orang, maka tak habislah pahalanya beri kepada orang. Yang berlaku masalah ni sekarang ni, orang yang melakukan zaliman, orang yang tak ada pahala tu.
Semayang pun tidak. Tak. Menzalimi orang pula. Maka kalau mencuri, maka dibayar nilai hartanya dengan pahala kita. Umpamanya curi kambing lekor, berhajat kepada sekian banyak, umpamanya 10 pahala. Kita ada 15 pahala, 10 tu beri kepada dia. Kerana kita curi kambing dia satu hari itu. Tak. Tapi kalau kita ada 15 pahala saja, dosa kita meruntuhkan rumahnya dengan berdosa. Kita kena beri dia 50,000 pahala. Nak ambil mana? Ini yang dikatakan, Nabi tanya seorang sahabat, kalangan sahabat yang sedang duduk-duduk di tepi masjid. Nabi tanya, manil muflis? Siapa orang bankrupt? Siapa orang muflis? Jawab sahabat, orang muflis orang tak ada fikir, nak beli makanan dan pakaian. Itu orang muflis. Jawab Nabi, bukan. Orang muflis yang sebenarnya orang yang datang pada hari kiamat dengan bawa banyak pahala sembahyang, pahala puasa, pahala haji, pahala zakat, pahala jihad, pahala sedekah, pahala mengaji. Tak, banyak pahala dia. Tetapi di dalam dunia itu dia menzalimi seseorang, dia memaki hamu seseorang, dia memfitnah seseorang, maka pahalanya diberi kepada orang yang dia zalim. Akhirnya bila habis pahala diberi kepada orang, belum lagi menyamai kezaliman yang dibuat, maka orang yang kena zalim itu dosa dia pula dipikulkan di atas kepala orang yang berlaku zalim. Jadi kalau kita buat zalim, pahala kita beri kepada orang tu, dosa orang tu kita pula pikul balik awal. Balik awal. Tu kalau seorang, kalau 1000 orang yang kita zalim, kalau jutaan orang yang kita zalim, dia panggil bankrupt sungguh. Nah, bankruptcy, botui, tak ada benda sekepeng. Nah, habis licin. Tu kalau semayang, dan kalau tak semayang, kalau kedarah haruk dah pula, tak ada benda nak balas, maka pikul dosa. Nah, ini orang yang muflis. Muflis yang sebenar-benar. Muflis akhirat, muflis dunia tak ada hari. Nah, muflis dunia cuma tak ada syarikat lah. Tak, dari nak niaga dah, gulung tikar dia panggil. Dia panggil gulung tikar. Gulung tikar ni syarikat besar, jutaan ringgit, tapi gulung tikar. Sepatutnya ditukar pada istilah gulung kapek. Pasal dia ni korporat, dia nak main tikar-tikar. Tapi maksud gulung tikar ni dah ada modal lah, nak berniaga. Kerana modal itu diambil oleh bank untuk menghabis melunakkan hutang. Tak ada muflis di atas dunia. Petang ambil jorang duduk pergi patang naik lama, berehat ada apa-apa. Tak. Boleh buat orang nak lagi. Tapi muflis di akhirat, pikul dosa orang yang kita buat zalim, kemudian diheret masuk dalam api neraka. Dikatakan, baliklah kamu kepada makmu. Mak dengan bahasa mak. Mak ni, yang ni ibu segala orang jahat. Orang jahat, mak dia, nama dia Hawiyah. Nah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu Hawiyah. Dan ada pun orang yang ringan pahala, berat dosa, fa ummuhu, maka mak dia, ummu ni mak dah, ibu dia, bonda dia, ialah Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Mu tahu benda Hawiyah? Narun hari, api yang menjulang panas sehingga masuk ke dalam dada. Api itu masuk sampai dalam dada. Neraka Hawiyah diserupakan seperti mak. Balik tempat mak. Mak nama Hawiyah. Ini orang-orang yang melakukan kezaliman kepada orang. Berkata Qatadah rahimahullahu ta'ala dalam menjelaskan masalah zalim, dia kata az-zulmu salasah. Zalim itu ada 3 bagai. Zulmun la yughfaru, wa zulmun la yutrak, wa zulmun yughfar. Zalim ada 3 jenis. Zalim yang tidak diampunkan oleh Allah. Yang kedua, zalim yang tidak akan ditinggal, dibiarkan begitu saja. Dan yang ketiga, zalim yang diampunkan oleh Allah. Fa'amal zulmul ladzi la yughfar asyirku billah. Adapun zalim yang pertama, zalim yang la yughfar, zalim yang tidak diampunkan, iaitu melakukan syirik kepada Allah, menduakan Allah, atau meninggalkan hukum Allah, atau membelakangkan kitab Allah. Wa amal zulmul ladzi la yutra.
Yang kedua, zalim yang tidak dibiarkan begitu saja. Fazulmun nasi ba'duhum ba'da, iaitu zalim sesama manusia. Zalim sesama manusia, zalim dipanggil zulmun la yutra. Zalim yang Allah Ta'ala tidak biarkan, melainkan mesti dibalas pada padang mahsyar nanti. Zalim sesama manusia. Fa'ama zulmul ladhi yufar fazulmul abdi nafsahu fima bainahu wa bainar rabbih atau kama qala. Dan zalim yang ketiga, zalim yang diampunkan dia, iaitu seseorang itu menzalimi dirinya sendiri, dan hanyalah berkait antara dia dengan Allah, seperti minum arak. Minum arak ni dia dengan Allah, tidak berkait harta orang. Dia beli piti dia beli arak dia minum, dia beli dadah dia isyak, dia beli pi kuda dia telang. Tu zalim tu. Maka Allah Ta'ala boleh mengampunkan kalau dia taubat pada Allah. Tak ada kait dengan hak orang. Kalau rokok menyamu, kait harta orang. Kalau fitnah, kait kehormatan orang. Kalau mencela meluka, kait dengan darah orang. Nah, ini tak ada kait dia saja. Ini maruk mabuk huyah ayah sekali. Dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dipanggil zalim ya. Mudah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau bagaimanapun semua kezaliman itu pasti akan dibicarakan di akhirat nanti. Maka inilah datang ia pada khabar telah mewahyu oleh Allah Ta'ala kepada Musa AS. Artinya kata olehmu bagi kaum engkau, jika berbuat oleh mereka itu akan perkara yang satu, nescaya aku masukkan akan mereka itu akan syurga. Sebenda ni kalau membuat mengkhabar kepada kamu, wahai Musa, masuk syurga. Maka sembah Musa AS, dan apa ia ya Tuhanku. Maka firman Allah Ta'ala bahawa redha oleh mereka itu akan khasab. Mereka itu sembah Musa, ya Tuhanku. Maka jika adalah mereka itu sungguhnya telah mati, mereka itu firman Allah Ta'ala, ya Musa, maka bolehnya aku itu hidup tiada mati, aku selama-lama kata olehmu bagi mereka itu minta redha oleh mereka akan dikau. Sembah Musa betapa minta redha oleh mereka itu akan dikau. Firman Allah Ta'ala dengan 4 perkara, dengan menyesal hati, istighfar lidah, dan mengalir air mata, dan beramal dengan anggota, iaitu kata kepada kaummu, wahai Musa, mereka dapat masuk syurga, iaitu dengan bertaubat dengan segala perkara yang telah mereka lakukan. Maknanya taubat ini sebenarnya anak kunci syurga. Kalau bila orang yang taubat walau dosa sebanyak mana pun, maka dia ada anak kunci nak buka syurga. Orang yang mengerjakan amalan tetapi tidak taubat, maka tidak ada anak kunci yang masuk dalam syurga. Dan kemungkinan amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dimasukkan ke dalam neraka orang yang banyak amal, dan dimasukkan ke dalam syurga orang yang tak pernah beramal. Orang yang banyak amal tetapi dia riak, dia ujub, dia sombong kepada makhluk, maka semua amal yang begitu banyak ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Dan orang yang tidak pernah beramal, kemudian dia taubat menyesal kerana takut kepada Allah, tak sempat nak beramal, dicabut nyawanya, maka dia adalah wali Allah. Allah Ta'ala terima dia walaupun tak pernah beramal, tak pernah sedekah sekepeng pun, tak kerja dia kerja jahat kamu. Dia akhir hayatnya sempat bertaubat, lepas taubat mati terus, maka jadilah dia sebagai kekasih Allah. Tak pernah beramal benda-benda, masuk syurga, kerana Allah Ta'ala telah ampun segala dosa. Dengan 2 kalimah syahadat, orang yang kafir pun Allah Ta'ala tidak kira dah segala dosa dalam kafir. Kerana berat 2 kalimah syahadat, lebih besar dan lebih berat timbangannya daripada dosa-dosa di dalam kafir. Maka 4 perkara. Yang pertama, muajar kepada kamu, wahai Nabi Musa. Yang pertama, menyesal hati. Maka rasa sesal di dalam hati melakukan kesilapan di masa lalu, rasa takut. Dan yang keduanya, istighfar dengan lidah. Ini adalah sebagai penyempurnaan taubat itu sendiri. Sebagaimana kita lepas semayang disuruh supaya wirid dan zikir. Walaupun semayang kita sah dah, tapi di adab-adab orang yang semayang itu tidak meninggalkan zikir, melainkan pada ketika hajat. Maka orang yang bertaubat sebaiknya dia tidak meninggalkan lafaz istighfar, walaupun dia telah bertaubat daripada dosa dan Tuhan telah ampunkan dosanya. Kerana memohon ampun dalam keadaan orang yang telah terampun sebenarnya mengundang pahala dan kebajikan daripada Allah.
Dia tak tahu bahawa Allah Ta'ala telah ampunkan dosa ni. Dia beristighfar sama, astagfirullah, astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Dah ampun dah, 10 tahun dulu dah Tuhan ampun. Maka apa yang diistighfarkan itu bukanlah daripada dosa lagi, tetapi sekali dapat istighfar, 10 balasan pahala Tuhan beri kepada dia. Nah. Dan mungkin dia tidak lagi diterima taubatnya, maka 10 tahun dia meneruskan istighfar, akhirnya Tuhan terima taubatnya. Dengan istighfar yang berulang-ulang, dengan lidah dan mengalir air mata, maknanya menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cubalah menangis kerana takut kepada Allah. Walaupun tak boleh nak menangis, pura-pura menangis, tak apa dah. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kata, kalau mu tak berdaya nak menitiskan air mata kerana takut kepada Allah, dengan sebab kerak hatimu, hati kerak lah, maka wak lolok menangis. Wak lolok menangis. Kalau Pak Cina mampu tu wak lolok menangis, tak jadi gitu. Bang, waktu tudungnya bunyi, nangis tu, karuk waktu. Hanya wak lolok menangis ni bukan kerana makhluk, kerana nak gerungkan kepada Allah, dah hati keras tak mau menangis, wak lolok menangis budak-budak. Ada juga benda wak lolok yang dibenarkan syarak. Seperti wak lolok alim, tak apa, dengan pakaian, tiru pakaian orang alim. Kita nak alim macam dia, tak lidah, tiru pakaian orang alim. Mudah-mudahan dapat keberkatan pakaian orang alim, boleh pahala Tuhan beri. Bukan belanggar alim, tiru ni nak dapat keberkatan. Nak alim tak ada ngaji tua tu. Biarlah tiru pakaian orang alim. Ada gitu. Bila tua dah, tak mau menyesal, tak mau taubat. Dia kata, saya akan meneruskan perjuangan dalam sini sampai ke liang lahat. Umur Datuk berapa sekarang? Baru 89 tahun. 89 tahun tu nak berjuang sampai masuk dalam liang lahat. Mana dia nak akan menyanyi lama lah. Sampai ke liang lahat. Awak mana ke dia? Tuan-tuan kata 40 tahun. Orang kata kalau 40 tahun tu tak taubat, berat dah sikit. Bukan lazim lagu tu. Tapi kalau 7-80 menyanyi lagi, menyanyi lagi, 80 nak menyanyi lagi, tak gerak berdiri duduk. Dia kata fa'illam tastati' faqa'ida. Nabi kata kalau mu tak larat sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Asalnya salli qa'imah, fa'illam tastati' faqa'ida. Sembahyang berdiri, tak larat nak sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Kita bukan sembahyang menyanyi, tak larat menyanyi berdiri, menyanyi duduk. Mana? Bubuh atas kereta tolak. Terima kasih kepada CNI. Dan beramal dengan anggota, bukan dengan lidah semata-mata. Kerana lidah ini sememangnya selalu berkata manis, tetapi amalan itulah yang menentukan manis itu daripada gula ataupun daripada mana. Dengan amalan, kalau kata-kata manis tak mau. Tengok orang tu bik jim, orang tu bik tokat, orang balik pusat, macam mana cakap mengalahkan ustaz. Hak agama mau berak 3-4 hari buat pula. Itu bahan ayam ni, gogok ayam bahan. Ini masalah. Itu perkataan. Amalan tu hang tengok. Pasal pada menyatakan menghampirkan syurga. Firman Allah Ta'ala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Dihias akan syurga itu bagi orang yang takut, dan dizahirkan neraka itu bagi segala orang yang sesat. Neraka untuk orang sesat, syurga untuk orang yang takut kepada Allah.